Pernah tak kita rasa beban dosa tu sangat berat, rasa bersalah takkan hilang, walau dah cuba macam-macam. Dosa kita, macam warna merah pekat yang dah sebati dalam kehidupan. Kita rasa tak layak, jauh dari kedamaian sejati, hati rasa resah, tak tenteram langsung. Tapi kawan, dalam kekelaman itu, ada janji luar biasa dari Tuhan kita, Maha Pengasih dan Pengampun. Dalam kitab suci, Yesaya bab 1 ayat 18, dia berfirman, walaupun dosa kamu merah macam kain merah pekat, ia akan jadi putih macam salji. Walaupun ia merah macam unggu, ia akan jadi putih macam bulu domba. Ini adalah undangan langsung dari Pencipta kita untuk permulaan baru dan pembersihan sejati. Bayangkan, semua beban rasa bersalah tu hilang, diganti kedamaian mendalam, hati bersih semula, putih suci tanpa cela. Ini anugerah kasih sayang Tuhan yang tak bersempadan untuk kita semua yang percaya dan ingin kembali kepadanya. Ingatlah, walau seberat mana pun dosa, Tuhan sentiasa buka pintu keampunan, sentiasa ada harapan untuk hidup lebih baik, penuh kasih Tuhan.